pun dia jangan tu. Dia lahu benda sama kerja. Kerana nak rumah tani. Ya, pada Japli bawa ke pula. Kalau nasi tukang buat rumah. Ubin lapor tu, ikat patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berempat lah Tayo Rayo bak episod kedua. Kita akan bahas masalah Kampung Tayo. Jadi kita akan bahas masalah suasana geografis Kampung Tayo untuk dapat bayangkan kiban suasana kampung kamu. Sehingga untuk nak konten-konten yang ukur akan timbul imajinasi untuk dia dibayangkan lele rakan-rakan Tayo. Jadi kampung mungkin setiap kampung nak beda-beda karakter dia berkaitan dia biasa je. Cuma Tayo kita bahas pura biasa Tayo dengan kampung. Kampung Tayo yang pun identik dengan Belang karena Belang di luar. Belang di luar karena Belang haya di kampung Tayo nak Belang nak nehun lom. Karena urau je dia ada report dengan Belang kan cukup mangat cukup lebih di Rului, bangat dia filem zaman tengah-tengah saat tu memang dengan suam saat nang tu. Nyampi na dua pula padi bak Tayo 3. Dengan pula bawang atau padi ruang. Itu urau Belang luar nak angin man yang patut mati malam. Karena Belang di luar hotel lalui Belangan nak pulai luar kampung nya he. Salang laut. Tayo tu laut. Jarak je sekitar 2 kilo sampai 5 kilo dengan laut. Pernah berenjak dengan tapak lah mayak-mayak Tayo. Jadi cukup modal dengan cerita ni nyantru laut. Kaje yang main. Kalau dalam kampung Tayo nalung apa? Dilintasi luang nan Toto Menata. Toto Menata ada. Nyalung kan puncang ni lebih puncang daripada jalan. Maka punya jalan dilewat dari kenderaan, dia lewat untuk Belang. Punya mati lungan pada kata kerana kerupan dia orang kampung. Jadi kan yang keinan bak luangnya je urang Tayo dia Melangor yang bak luangnya mandung. Inam berno Melangor mandung. Nama model grup dari Cumbak Gaya, grup dari Watu Rutu. Kerana nak mian Semerak dengan. Kerana orang Semerak. Pakai Semerak di lu. Ia delay. Jadi jaminan suci lah dia atas sembayang. Kerana jarak Tayo dengan jalan nasional. Jalan lintas Sumatera sekitar 500 meter dari rumah Tayo kira-kira. Apa mangat je? Mangat je hai punya tajak-jak Medan, tajak dengan bus kan tau man betul dengan labi-labi payah tajak dengan tapak dia 500 meter baru merempat jalan raya. Jadi payah tajak dengan tapak payah cubit roh digarun baru merempat betul. Kampung Tayo urang je dah kun ramai. Hana ramai di je dah kun. Kakak je sekitar 120 rumah tangga. Jadi berpuan acara melut yang urun tak ji ketua panitia, ji seksi tak jamai, ji seksi semuanya Ansip urang. Jadi lecit ke rumah-rumah batai ke bak Tayo rumah Aceh nak di Sabah 2 botol. Menyuna pi menteng. Urang ke bilah ke bukan rumah-rumah biasa. Rumah-rumah batai. Mangat rumah Aceh yang mana? Di Rui malam Dulu malah kena hotel. Yuk moh je bukan ikan ayun apa atau lempa je pegang tapi hero anak mulia yang bejek yuk moh kan. Ada bawang sepul perangan bawang. Mana lagi. Jadi nak punya pupun panen-panen rumah payah habis tempat tu. Yang pegat Kampung Tayo ramai bacun kan. Jalan Kampung Tayo dilintasi le jalan kabupaten. Jadi anak ni kula, anak MP, anak SMP, anak MAN, anak SMA lewat berat Kampung Tayo tu dari kecamatan sebelah. Ni hari ni kan, pun dia tengok dekat dia, itu pun nak berempat apa jabat kan. Oh, long ikut jalan rumah orang untuk awal itu berat Kampung Ro je kula. Ni kan saudara. Oh, dia dah kun. Tanah dia untuk jalan dontok pak mana handai kula. Mungkin lagi lah. Jadi kan sakit je lah jalan ni 50% kan rusak. Kalau 50% rusak aja kondisi jalan je 50%.
Jadi setengah agak, setengah bro. Yang bekan lah, naga, bekan. Kau nak agak pun tapi hana truk habis pun lah. Yang je rakun lah. Dia ke penghambat orang balap-balap lah. Anak apa yang tetes balap. Yang tak berat mengganggu orang lalu lintas nan. Bayar ajak bacut. Bayar ajak bacu-bacu inan. Mungkin setengah jalan god, setengah jalan kabru. Tapi mendukung lah, kerana kalau ngampur ramai nak punya. Jadi, anak payah jaga alur rincik kamu ada yang jalan lah. Jalan dah ikut lah tau. Sekolah tu tengok SD si mentang je dah ke mentang kampung ah. SMP dengan SMA mentang dalam tabah pemukiman. Mentang je mungkin je tajak dapat. Tapi ideal je dengan start dengan tangan aja. Mengaposi menjadi awal tu lah. Mengaposi aja awal rumah baju punya juga. Bila dia penjajan dia nanti. Tapi yang anak pasal kan yang ada pegang sakit. Dia nak tak tungan. Dia pun ada yang berapa sakit. Nanti supportifnya lah kampung punya kulam mana pun mungkin tapi lang kampung pasti ni menye tak pegah gampung si pasti nak balik ber nak balik ber jadi insyaallah nak akhlak lah nak ada nak moral lah nak awal moral lah jadi popular le tengok saya doa kan nak cerai anak baki insyaallah karena nak dayak ber mungkin anak lusa nak dayak ber kalau punya ekonomi orang kampung apa tu punya ekonomi hebat ni nak PNS nak pada draw yang lu jauh belang bertani ya yang berjualan binasi jadi secara menyatakan secara rata-rata orang makmur lah tengok menengah lah hanya dah ke makmur pi hanya dah ke nana gelar-gelar ke tapi lagi yang menurut kerana anak belang itu hoja mana pangkai betul itu hoja tapi menyelawitnya dia dah ke katedral orang kat tambah Honda rata-rata rumah kapasiti Honda je dah ke nah. Kegagalan kan orang kerja lah, mengatai lu kegagalan. Memang kan atau belang no rata-rata petani lah, tapi kegagalan. Pun dia tu, dia lahu benda dalam kerja. Karena nak orang petani, pada japli bawa ke pulang. Kalau yang nacit buru, yang lahu baca baru. Tapi nacit untuk orang mukat, ini nama sapat orang nak belanja. Kalau nacit tukang orang buat rumah, orang nak lapor tau, mengikat patah. Kalau yang muda, ya beli lah. Makanan ijazah sama kerja. Nah, lihat ni kan. Yang bertanian pi PNS pi menyenablang pinasi bertani dia tadi. Ni apa minta lebih ya? Minta lebih film pula-pula bawang ke hobi kan. Yang menyana pula orang dak beramai rumah nak abang. Orang nak dibilang nak penyampai hantar dibilang. Tak bilang dah yang punya dia leman tu ni tu ibu lah. Yang bilang ramai lagi pasal tu. Dan dalam pihak macam-macam soal. Nak semula je minta pengajian. Mangat ni pun. Laki modal bapak, bak ayah, bak mak. Sekarang dah bayar pilih. Ini lah bak. Laba je bangkai. Jadi mangat je tinggal kampung kan. Lagi-lagi sayuranan, lagi-lagi umbi, bungong putih. Bawah muli yang muda. Yang dia apa juga nak payah belau tak telinga. Lagi boleh liming. Jadi anak cerita lah anak rumah kalau lebu dia nak apa semacam apa. Buah manok je kan dalam kerupuh pila cik urang pelara-pelara manok, pelara itik kan. Hai hawa gulai. Nah tingkat babi na rumah kan. Kalau enggak hawa apa lah hawa buah kai. Insya-Allah buah rambut, buah amplam na rumah. Kalau tu lagi berusaha tu mogok. Anak truk logistik kena dah. Insya-Allah padi na rumah. Berah kana stok lah. Kalau ya ikut tak mana jagung gulai. Malahan kan anak angkut dia mana mereka mana baju punya anak angkut dia mana dah. Aku film nanya kan nak pelara manok, pelara itik, menyayang kanyan lom nak yang pelara lemau, nak yang pelara kebun. Yang pergi pelara lemau, pelara kebun kan mati megang rumah. Tapi yang raya je orang kampung kan jemat-jemat tu mula ni. Mesti sampai robohan nak buat putih, nak buat amplam. Bak kai aje mubuh apa lah mah. Tanah bak rambut, tanah bak tahu. Bak limeng tago. Bak jambe iya, bak jambe. Ke on kai ke boleh kana le, ke bok kai insya-Allah aman. Musim mah bok kai musim je kana rabi ke dalam tu lagi putih. Yang lagi bos tahu ah. Berarti dia kalian ni kan kena orang muka buah potong macam. Ni rumah sang punya tapat nak macam ah. Kalau dah potong kebiasaan orang kampung. Ya pasti janji kopi. Ana dia dah kali lah siknya juga dia tu boh. Bak kedai kopi boleh. Dandang na yang dandang jauh belang, dandang kerja. Ni kan lempu informasi lengkap. Yang tajuk sikit man dia informasi lengkap. Apa tanya nginan tegolom dia bu. Yang penting kopi dengan rokok lah.
TikTok dengan kearifan lokal lah. Ya. Lebih informasi. Oh, informasi bet na yung punya nan. Yang terbahasnya kan mesti salah bahas belang kan. Yang labang sini kira macam nyoki berat no tak boleh kan. Nah saja. Karena inang tu hilang merempak-rempak tu. Ya. Silaturahmi kan Said menata. Inam tapak orang ah. Dia tapi dia tubuh dia maghrib. Cik kana orang nan. Tuput dia at. Dia kata waplo put dia mentah apa. Waplo put dia menjadi buka tu. Amanya tengah 24 jam pasti na orang je. Man harame tidur-waro. Pokok di sebelum kerja ina, dia kerja ina, Piu hek binan. dia hek minan. Wa masjid ina. Wa di boleh rupi. Aku eno mentang episode kedua yang tayo bahas masalah suasana kampung tayo, ke daerah tayo Kiban, padung kilo jarak dari laut, dilintasi Keruang. luang long raya na jarak ngan sekolah pito mangat cukup mangat lah ada dua kampung filem na pohon-pohonan mungkin na sayur-sayuran na buah-buahan bak-bak kaya yang muboh sehingga dapat bayangkan Kiban kondisi kampung tayo. Dia insya-Allah dia dapat bahas hal lain di channel Sabi dalam acara Haba Mangat. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.